Apa alah. Tapi adik kakak, Posu dalam perjalanan untuk radio bisnes. Posu nak buat gimana adik kakak? Kita pakat tengok ni. Deh, ikut ya jalan. Adik kakak, Posu siapa dah di kapur pula Belangor segi Kota Baru Kelantan. Jadi Posu nak bawa adik kakak di kedai Cik Iyah nasi sup. Mungkin nak makan Cik Iyah, nak makan nasi sup secara mana sedap kedap. Mari. Okey, baik adik kakak Posu hari ni menang besar. Kalau tengok kau laut ni, lah pecah perut lah, pecah sakit enjin. Jadi adik Posunya bersama dengan tuan kedal. Nama dia Cik Iyah adik kakak. Jadi Posu nak tanya lah nama Cik Iyah sebenar-benar ni sekarang. Mana nama? Gapo? Nama tu biasa je lah, Roziah Abdullah. Roziah Abdullah. Biasalah orang kampung kadang-kadang ada panggil Mek Iyah, ada panggil Cik Iyah. Tapi kita bila kita nak bagi nama tu comel sikit, Cik Iyah. Gitu. Kita ni super dating dah ni. Aduh, tu lah. Jadi Cik Iyah kehadiran Posu mari ni bukan sekadar nak main makan sebenarnya. Cuma nak tahu dari segi pak nego-nego Cik Iyah ni lah. Tak, kali ikut kira kat lama mana, bermula dari mana, lagu mana yang boleh pucuk. Nampak kau nego ni. Kalau hari ni rasa setahun dah ni. Setahun. Baru setahun lah. Baru setahun macam budi bidek ni. Selalunya buat 3 rumah je. Bawa kuih je rumah. Aduh, bila biasalah ya kuih ni ada telur. Lepas kita boring ingat kita ni. Macam ni nak main duduk rumah. Tukar lah kita nego. Asal silohnya Cik Iyah benar nak jual ayasen ni lah. Ayasen ni asalnya daripada rezeki daripada arwah abah. Arwah abah memang kalau buat ayasen puk bulat, memang dia lajuk lah, memang berehi lah. Lepas kalau you nak suruh orang lain, yang memang Cik Iyah lah yang suruh buat pun. Kalau yang anak tu macam-macam cakap, ya buat ya, apa ya, ayasen, gitu. Jadi bila dah abah uji sedap juga, kita terang lah buat kedai, dia tahu dah abah kita sendiri tu kata sedap, insyaAllah lah orang lain pun kena dengan mulut dia lah. Gitu. Jadi mulanya berkat mulut masih orang tua lah. Atas permintaan orang tua, Cik Iyah mula ke perniagaan untuk masyarakat sekeliling lah. Jadi pucun nego ni, lah kalau nak kata nego mesti ada modal. Mesti ada dana-dana. Jadi Posu nak tahu dari segi bak modal cedek mulanya berapa? Dana dari mana? Bantuan kau lagi mana? Ada memang besar kalau nak buka ni itu semeja, sebelah-belah itu habis tu. Belah-belah itu. Jadi bocor dia nya bermula daripada kecil. Lagu mana? Ya kini adalah kita punya simpan net sikit. Lepas tu kita suami Cik Iyah ni pun dia duduk hijau. Jadi kita minta tolong dia terawat pinjam loan dengan BSN. Lepas lah dalam RM5,000. Okay, Alhamdulillah lah lepas lulus loan RM5,000 tu apa orang panggil loan nego tu lah ni. Loan nego. Lepas tu sama dengan topak-topak simpan yang kita ada lah. Jadi loan ni duduk bayar loan RM5,000 tu setahun, 5 tahun. Gitu. Jadi daripada tu loan lah, loan dari segi bak nego. Daripada pihak kerajaan kau bantuan dana daripada pihak kerajaan? Tak ada. Tahu lah dengan orang kata tu senang tapi kita kadang-kadang kita tak ada masuk. Jadi gini Cik Iyah, ahli Posu ni nak mudah Cik Iyah. Dari segi bak nego-nego nak suruh nama nego. Posu sareke, pihak kerajaan tahu tu Cik Iyah kena ngomong. Tu pun dia. Pihak kerajaan tahu
Cik Iyah kena gomo. Kena ambil seruih pihak kerajaan tawar. Biar tentu orang panggil biar kau besar nak kita nak. Iyalah, nak lagi tu dia. Kurangnya daripada Cik Iyah ni boleh jadi kecoki daripada sasah nego kecil ni. Betul. Situ. Jadi sasaran Pak Posu nak tahulah nego Cik Iyah ni adakah untuk khas untuk sasah kapu, orang-orang kapu saja ataupun daripada mana? Sasaran nego Cik Iyah. Nak lah memperluas lah ke. Kalau boleh nak lah biar orang malah kampung sebelah kampung apa? Negeri sebelah pun, negeri sebelah pun kalau ni tahu kalau mana-mana mari Kelantan tu. Marilah singgah. Maknanya bukan untuk sah untuk sasah buat kapur je lah. Maknanya meluas. Cik Iyah pun promo gitulah. Ya. Okey, kecek bak promosi. Kau tu nak tahu kaedah Cik Iyah untuk promosi ke ayah sepuruk Cik Iyah. Nego Cik Iyah. Adakah dengan lagu mana? Dengan media sosial ke? Ataupun duduk lau di palasok ke? Royak ketuk ngoleng ke? Juga royak lagu mana? Banyak ke dalam media sosial lah. Facebook, TikTok. Lepas tu dalam grup-grup WhatsApp kita tengok masuk grup-grup WhatsApp tu kan. Kita buat status. Gitulah. Lepas kalau ini kita tag-tag lah saing-saing dalam Facebook tu. Pakat-pakat share. Tu je lah buat masa ni je. Buat kita pun nak kedai kecil ke. Kita nak bayar. Ni kita malah dengan tadi lagu ni kan. Gitulah. Okey, baik Cik Iyah. Dari segi buat teh Cik Iyah lah. Edangnya Cik Iyah kalau tengok ni macam air mulut Posu ni. Ada ke dah ni kambing. Ni ke dia bin. Daging bakar. Tu perut. Jadi Posu nak tahu antara orang panggil hidangnya ataupun menu spesial lah. Istimewa dalam nego Cik Iyah ni antaranya apa dia? Pulak lah. Pulak ayam asin dengan pulak bakar. Pulak bakar. Tu buat banyak ke hari-hari memang keluar banyak lah. Pulak memang keluar banyak sekali. Okey, baik. Untuk pulak lah. Kita kalau ikut kira Posu besok. Ada setengah demo tu demo nego bagi import. Perut import. Ada ke ini daripada perut import ataupun campur? Kadang-kadang tu cek daging. Kadang-kadang kalau ni cek telefon lah tu taruh kan. Perut import dia tak banyak sekali. Jadi kita tak pendek dengan perut import pokok 3 kilo. Maknanya pucuk dengan lauk hidangnya kapur tak? Ada, tu lah kapur. Perut tu macam perut kita capur lah. Kita campur apa sekali dengan perut muda import dengan hak kapur. Kita campur. Tak cukup kalau ni pak. Kalau kita cek begini lah. Tapi kalau ikut kira selera tekuk Posu lah dan tidak Posu lah. Semua orang-orang demo-demo pelanggan-pelanggan pun demo kata demo pilih bagi kapur lah. Betul? Sebab dia beza bagi import dengan kapur lah ni. Tu dia. Jadi antara tu orang panggil supply dia lah. Tu daripada pok-pok kapur sendiri lah. Daripada daging ke pun. Daging set-set ada kapur peluh tu. Kalau tanya boleh lembu apa-apa kan, dia promo. Ya ada ni tu dia buat apa semua nak kau. Kita kadang-kadang kalau kita kalau yang banyak kita ambil lah. Patut tu pun yang juga tu harus sore lagi. Kalau kita gili-gili lah pakat-pakat ambil. Pakat-pakat gili lah. Jadi maknanya sasah nego daging ni pun orang panggil ada pucuk lah daripada Cik Iyah ada. Pada Cik Iyah daripada orang hot jual sup tu lah ramai lagi. Okey, baik. Okey Cik Iyah, Posu nak tanya dalam nego ni ke kalau ikut kira adat lah, ada naik, ada turun, ada melapu, ada suruh. Ya betul. Jadi Posu nak tanya antara hak paling penting sekali cabaran nak boleh Cik Iyah nego setahun ni. Tahu kita ada cabaran? Banyak cabaran. Tegak kau menunggu betul le? Ada dah time negak tu. Time tak ada orang langsung. Tak ada orang langsung, maknanya ada lah customer sikit tu ada lah. Tu naik ada time banyak-banyak. Jadi kita fikir biarlah tu rezeki aku banyak tu hari tu lagu tu lah. Kalau time rezeki banyak, alhamdulillah rezeki lebih. Jadi ni cabaran. Lagu tu lah banyaknya tegak tu. Jadi biasalah kita ada je time kita ni rumah dah kita pakai bekerja kan, nak bayar bekerja lagi. Say banyak ni pas bekerja banyak tu banyak biasa tu banyak kat pasal ni lah. Pasal modal dengan pasal tu je lah. Pasal makan ni ada lagi sebab Cik Iyah duk tanya-tanya customer ada perubahan kita tunjuk ada perubahan rasa ke hari ni. Kita tanyalah customer okey customer kata tak ada, alhamdulillah rasa okey tak apa. Maknanya Cik Iyah ni sebagai nego peniaga lah. Utama ke kualiti lah dia. Kita tak say ada hari ni rasa masih. Esok rasa masih dah ni.
Cik Akan tanya customer, okey ke hari ni makan? Tahu aku masing kok ya, okey alhamdulillah. Itu antara rahsia lah antara rahsia bagi memastikan nego kat ayah ni pergi ke papil lah. Ya kena tanya, maknanya ada mai-mai kan customer tanya maksudnya masa cetu. Jangan ni gitu. Tak boleh lah. Kau tidak puasa pun lagi. Ada customer mari dah kan. Duduk dulu. Gitu. Maknanya kita tanyalah customer ada pura ke ada ke hari ni. Ya. Nak kamu ke apa kita tanya lah, memang kita tanya. Ya. Okey, apakah perancangan untuk depan lagi Kak Ayah? Cik Ayah dia. Macam ni tu. Yang tak sel lah sudah terlampau viral. Lo ni kan musim viral kan. Tak sel lah terlampau viral sampai parking pun tak ada. Kita takut kita pun tak ada nak layak dia. Kalau perancangan ni macam customer tu mari tak musuh tu nak gitu je lah benar. Kalau maknanya customer mari tak ada putus lah kita nak gitu. Tak saya putus lah. Tak sel putus. Ni ada sombong. Ni bermakna orang panggil tidak tomok adik kakak. Tak sel kita. Tidak tomok ni. Allah kalau boleh nak sampai hancur bedak adik Tak kakak. sel kita. Jadi tapi kadang-kadang lah Cik Ayah. Cik Pak Nego sebagaimana Cik Ayah kata tak sel sangat lah. Bukan nak tolak rezeki. Ya, Kalau rezeki mari dah. Cuma kadang-kadang pusing juga. Tu antara panggil ujian lah dalam nego. Kadang-kadang kita masuk sedap dah tau. Tapi bila kata ke bila ramai ni kadang-kadang tidak terkawal kan. Kemungkinan ia akan memberi kesan. Dia akan memberi kesan jadi lain. Mana kita selalu mana ni koyak sikit ko ramanya orang maknanya kita berperuk katalah berperuk rasa berbedak ni tak berperuk apa kata customer mana berperuk ada buat gitu maknanya betul memberi kesan dia akan menjadi dia akan menjejak ke kualiti kita lah sebab kita nak cepat betul bila kita nak cepat adalah sesuatu buat tak kena biasalah tu manusia ni betul baik. Okey, inilah adik kakak antara kaedah-kaedah, antara cara-cara nak boleh kau kembali adik kakak. Nak boleh kau kembali nego ini adalah salah seorang peniaga kecil. Untuk bisnes, untuk nego nasi sup ayam sel. Kapok boleh kita jadikan contoh kepada adik kakak kita rasa peniaga kecil. Jadi kalau katakan ada tawaran daripada pihak kerajaan untuk mengembangkan lagi peniagaan kita, jangan tolak, jangan jebek. Rugi dia kata. Rugi. Jadi lepas pada ni je ya. Puasa nak ke ya, minta bantuan. Minta bantuan daripada gapo kerajaan. Kerajaan kita banyak je ya tahu. Kadang-kadang sasah nego kecil kita ni kadang-kadang dia tak saya ambil cakno man. Ada banyak. Kalau panggil embuh-embuh capek-capek untuk kita kembali ke lagi nego tu dia kakak Jadi setelah lama kita berbuat tanya khabar dari segi bak nego-nego laut pun lama dah terhidang banyak sejuk ni rasa ni. Jadi bosu nak tutup tiran, nak tutup tabir lah untuk kehadiran bosu untuk radio bisnes. Jadi alik Cik Iyahnya ada apa kata-kata akhir tanya lah sikit kata-kata akhir harapan Cik Iyahnya. Kata-kata akhir tu okey nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada RPM Kelantan FM untuk radio bisnes Posu yang sudi hadir lah di kedai Cik Iyah nasi sup ni yang tak seberapa ni kan. Terima kasih banyak-banyak lah, tak terhingga lah rasanya hari ni. Rasa terharu macam-macam lah. Terima kasih banyak-banyak deh. Jadi silalah jamu selera ni. Ya baik. Okey itulah adik kakak Posu tu nak timbuk dah ni rasanya. Cuma itulah adik kakak antara suara-suara, antara cerita-cerita perjalanan sasah nego kecil sebagai contoh Cik Iyah. InsyaAllah untuk seterusnya untuk radio bisnes Posu akan pergi ke lokasi seterusnya akan cari sasah peniaga kecil gapo dia pula temu nego. Faham ni? Terima kasih. Assalamualaikum.